Aku masih ingat malam itu kami berkumpul anak beranak. Along ada, Anga juga turut pulang. Acik dan juga aku tidak ketinggalan melengkapkan malam yang indah itu. Malam itu, emak memasak juada istimewa daripada biasa. Gulai ikan sembilang kegemaran Abah menjadi menu utama. Wah, Mak masak apa ni? Masak makanan kegemaran Abah kamu ni, gulai ikan sembilang. Alah, Mak masak lauk kegemaran Abah juga. Untuk kita orang tak ada. Mestilah ada. Mak masak ayam masak lemak dengan sayur-sayuran. Korang mesti suka kan? Yeay, tak sabarnya nak makan. Makanan dah siap ni. Korang semua turun nak makan. Wah, banyaknya mak masak dalam ni. Sayur pucuk ubi pun ada. Ni memang favorite abang ni. Ayam masak lemak pun ada. Sedap ni. Makan. Mak tak makan ke? Mak nak pergi dapur kejap. Korang makan dulu ya? Abah, selera nampak. Memanglah, masakan mak kamu memang sedap. Abah ni puji-puji pula. Abah, Avera tak makan ikan sungai. Cubalah sikit, Avera. Gulai sembilang mak kamu masak ni, luar biasa rasanya. Nah, cuba sikit. Yelah, Abah. Sedap betul ikan ni. Malam itu, aku kira malam keramat apabila Along dan Acik yang bertahun-tahun tidak bertegur sapa menampakkan tanda akan berdamai. Cik, kau buat apa sekarang? Kerja kau okey ke? Long, saya tak pernah tanya khabar aku. Nampak tiba. Tak adalah, kita kan lama dah tak tegur. Kau masih marah aku ke? Long, dah lama maafkan kau, Long. Samalah, aku pun dah lupakan segala yang terjadi. Maafkan aku, Cik. Samalah aku, Long. Biasalah, hal budak lelaki. Air dicincang tidak akan putus. Biduk berlalu kiambang pasti bertaut. Entah, aku tidak tahu punca persengketaan mereka. Malam itu, malam kenangan yang akan aku ingat sampai bila-bila. Selepas 3 bulan berlalu, keluarga kami jadi murung kerana dilanda musibah yang paling memedihkan. Ratu hati kami pergi menghadap Ilahi. Aku terasa sepi sejak emak hilang daripada kami kerana emak tempat kami bermanja. Rumah itu seakan tidak bermaya. Aku tahu yang paling terasa kehilangan ialah Abah. Bah, Zahra termenung. Biasalah. Boleh adik duduk di sini? Tidaklah. Abah rasa kesunyian ke? Avera tahu kami adik-beradik semua sibuk dengan kehidupan masing-masing. Tapi Abah jangan risau. Avera akan cuba ada dengan Abah. Avera teman Abah dekat rumah ya? Tapi, suatu hari nanti, Avera juga ketikkan Abah kan? Suatu hari nanti, bukan Avera yang meninggalkan Abah, tetapi lelaki itu yang akan menggantikan tempat Abah. Menjaga dan mengasihi Avera seperti Abah. Tanggungjawab Abah terhadap Avera akan terlepas. Kasih sayang Abah akan terus menghantar Avera untuk pulang menemani Abah. Avera janji ya Abah. Selama ini, emak tempat Abah menyandar kasih, melenyap sepi hatinya, dan emak teman hidup Abah yang paling setia. Aku cuba menemani Abah mengisi ruang sepi yang ditinggalkan emak. Disebabkan Abah juga, aku menolak cinta Dr. Lokman. Bagiku, lelaki itu sangat sophisticated, anak orang berada dan tidak akan sanggup meninggalkan kuat tegahnya. Assalamualaikum, Avera. Waalaikumsalam doktor. Ada apa tu doktor? Avera tengah busy ke?
Boleh tak saya nak pinjam masa Avera sekejap? Boleh. Kenapa ya? Sebenarnya Lukman ada something nak beritahu dengan Avera ni. Sesuatu? Macam serius je tu. Sebenarnya Lukman nak jadikan Avera sebagai suri hati Lukman. Avera sudi tak nak jadi suri hati Lukman? Dengan Lukman, mungkin hidup Avera akan lebih terjamin. Maaf doktor. Saya terpaksa menolak lamaran doktor. Saya ada tanggungjawab yang lebih besar. Maaf sekali lagi ya doktor. Betul ke ni Avera? Awak yakin awak tak nak kahwin dengan saya? Ya doktor, tanggungjawab saya untuk menjaga Abah lebih besar daripada menerima cinta daripada doktor. Saya minta maaf sekali lagi. Saya ada kerja nak buat ni. Saya pergi dulu ya doktor. Aku bukan tidak mahu dimiliki, namun kerana aku sedar ketika ini orang tuaku yang lebih layak mendapat kasih dan cintaku. Kenapa Along ni? Assalamualaikum Avera. Kau busy ke? Waalaikumsalam Long. Tak ada lah. Aku baru balik dari kerja ni. Kenapa tu Long? Abah minta tolong aku belikan dia ikan sembilang. Dia cakap susah nak dapat ikan sembilang dekat kampung tu. Kau boleh tak tolong aku belikan ikan sembilang? Ikan sembilang? Boleh je Long. Nanti aku belikannya. Tapi tu bukan sebab utama aku call kau ni. Pula. Habis tu, apa Long? Abah nak kita balik semua minggu ni. Dia rindu nak makan sama-sama dengan kita. Dengan anak-anak dia, cucu-cucu dia. Tapi itulah. Kau tahu kan aku ni busy. Banyak kerja nak kena buat. Siang tu pun dekat Miri. Dia memang takkan balik punya. Kau boleh tak tolong teman ke Abah? Nanti kalau kita orang free, kita orang balik teman ke Abah. Tak apalah. Kalau macam tu Long, aku dengan Acik ada. Temankan Abah. Okey, terima kasih Avera. Sama-sama Long. Nasib baik jumpa ikan sembilang ni. Susah betul nak cari zaman sekarang. Kalau abah tahu kita masak ni, mesti dia seronok kan? Mungkin tak sesedap masakan arwah mak, tapi harap Abah gembira. Dulu, Abah bertugas sebagai guru. Banyak pengalaman yang Abah dapat. Tapi, itulah. Tak ada seorang pun anak-anak Abah yang nak ikut jejak Abah. Tapi tak apa. Abah yakin dan percaya anak-anak Abah ni dengan bekalan ilmu agama dan pelajaran yang Abah berikan sudah cukup buat kamu. Vera bangga dengan aku. Tak apalah. Abah nak mesti dulu. Lainlah Abah. Abah pergilah rehat dulu dalam bilik. Sama malam abang. Senang hati Abah malam ni. Alangkah indah kalau semua anak-anak Abah bantu malam ni. Ini tentunya Tuhan, walau 1000 tahun lagi takkan berubah. Sebuah lagi cerita yang tamat di sini. Avera, gulai ke-9 yang kau masak sedap sangat. Terima kasih Abah. Aku tak tahu kenapa, tapi hati aku berdebar ketika Abah memandang aku penuh kasih, seolah-olah ada perpisahan di balik renungan itu. Bah, subuh dah masuk. Jom solat, Bah. 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 Bangun, Bah. Dah subuh ni, Bah. Bah. Cik! Cepat, Cik! Bangun, Bah. Avera, kenapa? Avera, kenapa? Bah, Cik. Abah, aku kejut dia. Tapi abah tak bangun. Abah bangun, Bah. Bah? Avera. Apa, Cik? Apa? Avera. Abah dah tak ada, Avera. Abah dah tak ada. Bah, bangun, Bah. Bah, jangan tinggalkan kami, Bah. Sabar, Bah.
Long. Long balik Long. Abah dah tak ada Long. Cik, kau jangan main-main, Cik. Cik tak main Long. Abah dah tak ada Long. Astaghfirullahalazim. Cik, tunggu aku, Cik. Aku balik sekarang. Bah. Bah. Ya, dah sampai Bang. Bangun, Bang. Bang.